Dia cakap, kita ini negara polis kah? Macam kali dia tanya. Jojek Maila ditahan baru-baru ini. Disebutkan ditahan di bawah Akta Hasutan. Katanya direman selama 3 hari. Saudara ada tengok video Jojek Maila? Saya ada tengok video TikTok lagi teruk lagi, you know. Mentang-mentang ini dia macam merumul lah. Dia cakap apalah Anwar, you lebih baik you jadi pembangkang lah, you mengapa you jadi Perdana Menteri pun tak guna lah, macam itulah. Dan Anwar saya tahu dia cakap, kalau you attack saya tak ada masalah. You attack saya, you kutuk saya tak ada masalah. Okey, jangan kutuk 3R. Okeylah, dia cakap isu agama, isu Tuan Agung, isu 3R lah, kaum lah. Itu dia cakap jangan. Kalau nak kutuk, tapi TikTok ini jelas kutuk Anwar lah. Dan kutuk Anwar itu dia agak biasa lah, you know. Tapi Akta Hasutan mengikut Malaysia Kini, dia cakap dia ditahan 3 hari. Tetapi apabila Malaysia Kini tanya polis tak mau confirm. Hari ini pula Zaid Malik cakap benda yang sama. Dia cakap dia minta polis confirm lah. Betul ke you remand dia 3 hari? So, macam misteri lah. Tiba-tiba diam tentu saja. You rasa macam Akta Hasutan dia sudah kena. Kita kena jaga-jaga podcast ni.